Nasi ambang bang. Ayam kicap, ayam dang. 10. Masih Ya. Kasih Penang 2 10. Manis bang, boleh rasa bang. Boleh rasa Boleh rasa. Alamak. Gigit je daging. 2 kali gigit daging, 3 kali gigit Alamak. pun daging. Habis dah. Kedai apa ni? Apa beza mango float dengan mango biasa? Kalau float dia ada buah, ada aiskrim. Oh, ada aiskrim, ada buah. Kafe kat mana? Taman Mawar. Oh, City Cafe. City Cafe lah. Kat rumah bang. Kat rumah? Oh, ni dah siap bakar ni. Dia dah siap bakar bang. Panas-panas. Siram, cili sos. Manis-manis lah gitu. Manis-manis tapi tak ada rasa. InsyaAllah esok sempat. Malam ni saya Oh, nak tidur. oh maknanya buat kat rumah. Ya, betul. Ai buat tembikar Tembikar dengan mangga. Itu apa? Pari ke? Ni kari. Ada berapa jenis? Assalamualaikum. Okey, geng. Sekarang kita akan ke Bazar Ramadan di Jalan Bacang, Aman Kota Masai, Pasir Gudang. Jom kita tengok apa yang menarik ada di Bazar Ramadan Jalan Bacang, Taman Kota Masai. Okey, gerai-gerai dekat sini berada di sepanjang hadapan kedai yang menghadap ke roundabout di Eco Tropik. Okey, kita ada roti john. Bang, Ayam gepuk, roti ayam cakap, bang. gepuk. Ayam gepuk. Ayam gepuk nasi lemak Lauk ni boleh pilih tak? Boleh. Oh, ada macam-macam lauk. Campur aja, sabda pari, kari ayam, ikan pelada. Ikan pelada. Okey. Alright. Selamat berniaga. Okey. Dan Ikan bang. martabak kan? Sabar boleh pilih. Boleh pilih. Ya? Sabar boleh pilih. Boleh pilih Okey, boleh pilih geng. Ada daging dengan ayam bang Ya. Oh, kuih-kuih pun ada. Baik. Okey bang, selamat berniaga. Orang tak buaya. Kuih raya pun ada. Tiga buaya, orang tak buaya. Orang baik dia. Orangnya manusia kan, bukan buaya. Okey bang. Air oh macam-macam. Katira premium, jagung premium. Okey, jom. Nasi ambeng Nasi ambang bang. Ayam kicap, ayam dang. Ya bang, tak potong, bakar. Tak potong bang. Tak potong. Tak boleh lembut. Kuih bakar pandan. Pandan. Boleh mas satu. Mana? Kodak goreng. Okey. Kelapa apa ni bang? Kelapa muda. Kenapa warna dia gini? Gula merah. Oh, campur gula merah. Oh, lama. Kelapa muda, Okey. RM3, RM4 besar. Okey, baik. Okey bang. Boleh bang kunyit Ayam daging petik. Dia lemak cili api laksa Penang 2 10 2 10. Masih Ya. Kasih Penang 2 10 bang, boleh bang. Bang tahu tumbai bang, dah tak banyak dah bang. Dengan ni. Ayam kunyit, daging kunyit bang. Macam-macam ada bang. Tinggal bang, tahu tumbai ayam dengan daging je bang tinggal bang. Rapat. Dah tak banyak dah bang. Pandai-pandai bang, baru goreng bang. Atas meja banyak ah. Boleh bang. Kunyit, daging kunyit bang. Daging lemak cili api. Laksa Penang 2 10. Air balang teh ais. Air coklat. Coklat kan? Air coklat. Oh, ni apa ni? Apa Ini kentang dengan meatball. meatball? Oh. RM5 tak? Semua RM5? Ni RM5. Oh, ni RM5 lah. Ini RM9. Oh. Ni RM7 yang top.
Oh, ni nanti baru letak dia punya sos. Cheese. Hotdog full cheese. Oh, cheese dalam. Ya, cheese. Baik. Selamat. Lauk pauk. So sepanjang jalan banyak dalam 200 meter ni. Boleh rasa bang. Boleh rasa Boleh lah. Alamak, kalau offer pukul 8 cantik Lambat kita dah balik. Tapi ni mango minggu. Mango campur apa? Ada campur susu ke? Minggu campur susu. Campur susu lah. Oh, ada es krim Alamak. Ada es krim. Boleh rasa ni. Okey bang. Kena pula martabak Kedah. Dia punya partner kena Yang biasa-biasa ada, yang luar biasa pun ada Ni bang. martabak Kedah. Martabak Kedah bang. Apa yang special bang? Martabak Kedah. Special dia dia punya isi lebih bang. Oh, lebih. Daging dia semua daging yang besar-besar, tak ada yang halus-halus punya. Oh. Sekali gigit je daging, 2 kali gigit daging, 3 kali gigit Alamak. pun daging. Yang semua datang hari ni bang, ada customer tetap bang, insya-Allah. Okey. Daging tu bang. Baik. Okey bang, selamat berniaga bang. Alright. Martabak Kedah geng. Penuh dengan daging. Ni rebus. Popiah Popiah sardin. Baik bang, selamat berniaga. Okey. Allah insya-Allah. Nasi kukus bang Sebungkus berapa bang? RM9. RM9? Oh ya. Okey bang, selamat berniaga. Apa singgah bang? Nasi ayam Nasi ayam. Madu madu. Nasi ayam madu ke? Nampak ada. Honey roasted. Okey bang. Kebab ayam, kebab daging. Oh, macam-macam kebab. Oh, yang tu roti john bang Mini john lah. Oh, okey. Mini john. Yang John pun ada cheese panjang RM10. RM10. Alamak, ini hari pertama saya nampak orang yang betul-betul cerdik. Bagus lah awak Awak dulu sekolah mana Bagus tak ingat Ingat ada orang kampung dulu. Ini original ni Ribina Bandung Selatan. Dulu mak kita pergi pasar aja gini kan. Mak baku kan. Banyak kuih-kuih juga kan. Ini pun roti john. Roti john bang Ya, roti john. Daging ada, kambing ada. Ya, dan ayam ada. Ayam pun ada. Oh, okey. Kambing.
Gerai 46 kan? Pelbagai jenis kuih. Berbagai jenis kuih. Okey, mari. Takoyaki. Okey Kak. Ikan bakar. Yang mana? Ni. Saya agak ni. Sotong pun ada bang. Sotong raja. Ayam gunting. Ha? Ayu dia warna kuning bang? Warna kuning. Ada special flavor ke? Ada dia resipi dari Kelantan. Oh. Martabak. Martabak resipi Kelantan. Resipi Kelantannya. Berapa? Sekeping berapa bang? RM5. RM15? RM5. Ah, RM5? Oh, RM5. Okey. Martabak resipi Kelantannya. Katira Abu Bakar. Masak tu. Padu. Biryani batu pahat. Padu. Biryani. Air tebu RM5 dengan RM10. RM5 dengan RM10. Okey. Ayam gunting. Popia ikan. Ni macam sendiri kan. Ini sata tapi dia pakai popia. Oh. Daun pisang. Ni kopok kosong dengan ni. Kopok losong ni? Dia buat losong asal asli kan. Oh, asal Terengganu ni? Buat sendiri. Buat sendiri lah? Saya buat sendiri. Hantar daripada Terengganu ke buat kat sini? Oh, buat sini? Ya, hari buat. Oh. Tahu. Terus buat, terus goreng, terus jual tu ni? Oh ya, goreng kat sini lah? Oh, yang ini Terengganu punya. Jom, kita tengok. Macam ni kan. Kita proses untuk masukkan ni. Dia pakai biji dia bang. Nah. Oh.
Oh, tak payah mesin-mesin apa Tak payah nak kereta apa. Nak kereta apa tak payah. Kena tangan. Lagi senang. Ini sejuk pun lembut lagi enggak? Sejuk pun lembut lagi bang. Lembut sebab ikan lebih. Macam losong punya. Macam losong ya. Crispy losong punya. Memang asal sana lah. Asal sana. Asal losong je. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu lah? Unizarik. Unizarik awal. Oh ya. Kebetulan tadi memang bawa balik daripada Kampung Losong. Saya. Sana. Memang tengok dia orang proses sendiri kan. Proses kat situ, goreng, jual kat situ kan. Lepas proses macam ni, kereta-kereta tu masuk boil. Betul, masuk mesin. Lambat Tak sempat kan. Iyalah. Dia masuk kan dia lagi lembut kan ni. Lagi lembut sebab dia tak press sangat Betul. Okey faham. Kalau budak kau orang tua yang gigi tak buat pun boleh lah. Hari biasa niaga kat mana bang? Kalau bukan bazar. Hari biasa belum telur kat rumah sini je. Oh, gulung-gulung kat situ lah. Satu. Dekat mana? Hari Jumaat dekat satu. Cuma satu je lah. Pakai dia ni dekat sini. Kalau ada kosong lah. Belah sini yang boleh mohon yang sana yang tak mohon Oh, dia punya lah. Oh. Lain. Tahu tu. Okey bang. Okey. Selamat berniaga bang Okey. Okey. Okey geng, fresh ni. Popok losong Terengganu je. Pagi proses, petang dekat bazar terus goreng bang Okey, kita jalan-jalan lagi tengok donat. Apa ni? Hujan lah pula. Hujan. Hujan. Kita lah selamatkan diri dulu. Hujan. Tiba-tiba hujan. Okey. Kita berehat sebentar. Hujan, tunggu reda sikit nanti. Okey geng, hujan dah mula reda tapi kita dah ambil payung. So bolehlah kita teruskan penjelajahan kita menyusuri bazar Ramadan. Nanti kita sambung balik dekat tempat tadi kita stop. Tengok, dah tak hujan dah. Grimis sikit je. Tadi tiba-tiba dia hujan cepat. Dah teduh sikit dah. Tapi aku paksa pakai payung lah sebab kamera kan. Okey, kita sambung sini tadi. Nasi biryani padu Pahat. Ini donat. Jus avocado. Okey. Avocado original. Nasi goreng. Nasi goreng kampung Nasi goreng kampung. Yang ni? Biasa. Oh, okey. Makaroni goreng. Alamak. Ada waranti tak sedap boleh pulang balik. Ketiau. Ni goreng. Okey. Alright.
Yogurt Bandung. Lychee Bandung. Okey, ayam gunting. Ayam pecik. Okey. Ekstra kuah. Okey bang. Bajet Amira. Ni ramai beratur ni kan. Ramai beratur. Mana beratur depan ke? Kita tengok. Kedai apa ni? Zinger Roti John. Kalau puasa kena beli. Oh lama. Roti John. Tenda gunting. Ketiga. Mango float. Mango float yang ni bang. Yang besar 10, yang kecil 7. Kalau selain daripada mango float, Yang mango biasa je. oh mango biasa. saja. Apa beza mango float dengan mango Dia biasa? kalau float dia ada buah, ada aiskrim. Oh, ada es krim, ada buah. Itu mango float. Itu mango float. Kalau yang biasa mango dengan Mango tu. mango sajalah, 100% mango. Saja dia tak ada buah, tak ada aiskrim. Okey, okey. Harga dia macam ni kok? Yang ni 10, yang ni 7. Kalau yang ni 16, 2 10. Kalau yang ni 14, 3 10. 3.10? Ha. Oh, okey okey. Sebab kita memang mango saja bang. Mango Sebelas saja, tahun eh? Mango saja. Memang kat sini apa? Pernah kat sini apa? Dia kita cabut undi bang. Untuk undi. Kena cabut undi tapak. Kita mengundi. Kat saya tahun lepas kat atas, berubah-ubah lah tahun ni. kat sini. Oh, yang tahun lepas dekat atas sana tu lah. Baik-baik kak. Selamat berniaga eh. Terima kasih. Okey, sama. Satu. Yang mana besar? Mana dua? Gila. Lemonade. Sate RM RM1 je. Ayam dan daging. Ayam daging RM1 eh? Oh, okey okey. Kalau apa ni lain tak? Kalau nak sipit tambah lagi. Okey geng. Sate RM1 je. Ayo, singgah. Oh, berwarna-warni lah. Ya, betul. Macam ada bintang lagi tu. Okey, okey. Okay. Rasak-rasak ni. Ya, bang, ni air lemon dew. Lemon dew. Lemon Ni dew. air strawberry mojito. Strawberry mojito. Okey bang, selamat Okey, berniaga. bang, sama-sama. Kebab kan? Betul, bang. Betul. Jagung lebang. Ayam gunting. Okey, kita dah sampai yang sebelah sini ni, Petronas. Pegang banyak nanti ke sini. Tak kisah. Sini pun dah ada start jual kuih raya.
Bajet Sentek. Bajet Sentek. Ni nasi apa? Nasi ambang eh? Nasi apa? Oh. Yang ni lauk daging Paru sambal, Paru daging sambal. rendang, ayam merah, ayam kicap. daging rendang, ayam merah, ayam kicap. Ya, betul. Oh, yang ni ayam Nasi ayam penyet. penyet. Oh, ni nasi bajet Sentek. Memang kedai nasi bajet Sentek. Oh. Baik. Okey. Sotong penting. Kita lah galoi kan. Ada nasi abang ada. Nasi abang. Ayam ungkep. Ayam ungkep, ayam sambal, ayam kicap, daging rendang. Oh, ayam ungkep, ayam sambal, ayam kicap, daging rendang. Daging rendang. Yang ni soto. Soto nasi, soto bihun, soto mi. Beraneka Nasi jenis rebus. soto. Nasi lemak, lontong kering, lontong kuah. Ni Nasi Penang, nasi Johor. Mi kari. Asam. asam. Baik. Oh, ni roti burrito eh? Betul, roti burrito. Dia macam murtabak tapi kita buat dia gulung. Gulung eh? Roti john daging ayam lah. Betul, roti john ayam daging. Kita ada ayam crispy tapi tengah tunggu dia sampai tak. Oh, okey. Roti burrito ni. First time nampak ni dekat Pasar Ramadan ni. Ya? First time nampak dekat Pasar Ramadan ni. Betul, selalu kita punya kafe. Kafe kat mana? Dekat Taman Mawar. Oh. City Cafe. City Cafe lah. Betul. Sebab biasa saya makan pun kat City Cafe. Terus saya ada pula kat sini. Itulah. Oh, ni yang niaga kat City Cafe depan eh? Betul. Bos kita suruh bawa kenalkan pada orang. Inilah. Burrito ni biasa suka. Favorite ni, favorite. Okey, selamat berniaga. Okey. Oh, macam ada lemang lah kat sini. Lemang. Oh, lemang mai. Bakar kat mana? Bakar kat rumah bang. Kat rumah. Oh, ni dah siap bakar ni. Dia dah siap bakar bang. Panas-panas lagi insya-Allah. Oh, ni yang jual lah, yang akan display. Dia jual bang. Cantik eh. Yang akan display tadi. Bukan. Kalau display kosong lah. Tu lah. Dah siap bersihkan apa semua ni eh. Jadi kita ori je boleh bakar bang. Biasa berniaga kat mana? Biasa berniaga kat mana ni? Niaga kat sini bang. Kita Memang kat sini? Biasa kat Pandan tapi tahun ni kita niaga kat sini. Biasa kat mana? Pandan. Pandan. Oh, dekat Pandan sana. Pasar Borong Pandan tadi. Pasar Borong Pandan. Oh, bukan yang niaga kat tepi-tepi sini ada juga lemang bukan eh? Apa nama lemang ni? Lemang Ya bang. tak nama kedai. Memang biasa tulis lemang ni lah. Lemang. Okey. Ni dia punya apa? Jadi kita punya apa tu rendang daging. Rendang daging. Kita punya kari ayam. Oh, kari ayam. InsyaAllah boleh cuba lagi esok. Kalau nak apa nama tempahan untuk Syawal pun ada. Kalau dia nombor saya bang. Apa boleh ambil dia nombor saya. Okey, boleh contact Cik Syakir eh? Boleh. COD boleh, untuk online pun boleh, untuk tempahan apa-apa pun boleh. Untuk segala event lah. Oh, okey. Apa-apa contact je saja. Mana contact dulu, lepas tu tinggal collect je lah. Boleh eh? Elok je macam tu, kita boleh manage untuk abang punya gula berapa-berapa. Ya. Rendang ke hari macam mana. Biasa time apa nama Syawal kan? Betul. Susah sikit kita nak dapatkan lemang ni. Betul. Kan? Tak insyaAllah memang bang. Memang laku keras bang. Cuba Kena- ni kita try buat masuk untuk bazar. Cuba nak tengok dulu macam mana. Yalah. Sambil-sambil kita tarik kalau customer nak COD apa kan nak. Kita R&D balik insyaAllah. Kalau sedap Alhamdulillah. Kalau Ya. ada kurang kita boleh cuba tambah. Ini boleh rasa dulu beli rasa dulu. Lepas tu nanti kalau nak order boleh contact kan. Rasa lepas berbuka bang. Lepas buka itu lah. Maksudnya itulah tu tadi. Boleh bang. Collect kat mana? Rumah mana? Pandan lah? Collect kat rumah bang. Kita masak kat rumah. Rumah kat Sentek saja. Oh, Sentek. Oh, okey. Kita bawa sini naik kereta kan. Maknanya orang Pasir Gudang boleh lah. Senang nak dapatkan ni. Boleh insyaAllah. Boleh cuba tengok-tengok dulu. Baik. Sedap insyaAllah boleh beli. Boleh repeat. Baik. Okey. Selamat berniaga eh. Okey. Alright. Sate ayam dan daging. Ayam dan daging. Ayam dan daging
Okey bang. ABC Rock Katira Milo Ice jagung cipung. Ya. Martabak RM5 bang Ayam 5, daging 6, sardin 5. Ayam 5, daging 6, sardin 5. Okey okey. Baik bang, okey bang. Selamat berniaga. Terima kasih bang atas reviewnya. Okey. Tepung pelita air biru Kak, siap kak air. Saya tak tahu tadi Omar saya nampak ke tidak ni. Dia nak beli tu ni. Tak tahu dia dah beli ke belum. Satu berapa kak? RM5? RM5. Oh, ni RM5. Apa sedap? Okey, tak apa. Nanti tengok. Kalau belum beli, kita beli. Alright. Okey. Okey. RM2.5 air balang viral. Okey. Ya bang, ayam kunyit daging melengah bang. Ayam kunyit. Daging apa? Daging melengah. Satu je kat sini, tempat lain tak ada bang. Oh, daging belengah ni daging apa bang? Macam dia rencana sos tiram, cili sos. Dia manis-manis lah gitu. Manis-manis tapi tak ada rasa ni lah. Macam lagi masak kicap. Oh, jenis masakan Style mana punya masakan ni? Belengas? Kelantan? Oh, okey okey okey. Tak apa. Ni satu. Daging belengas satu-satunya di Pasir Gudang Pasir Gudang ni tak pernah nampak lagi. Kat sini kena datang sini kan kalau nak daging belengas. Okey kak. Okey, mari bang. Okey, sama. Martabak mini. Comel ni. Nak berapa? Nak tengok dulu. Comel betul martabak ni. Berapa kak? Satu ni? RM1.5. Oh, okey okey. RM1.5 martabak mini. Mi rebus. Wah. Ya. Warna-warni Warna-warni. Mangga muda mangga muda. Mangga muda berapa? Tambah sambal, tambah 15 duri. Oh, campur, ada campur-campur. Sedap. Ada masam dia, ada manis dia semua. Semua ada masam, manis semua. Semua ada. Durian Belanda ori. Oh, okey okey okey. Mana yang tak boleh ori tu ada campur-campur sedap. Bang. Tahu goreng ada. Betul udah ada. Okey. Wei bang. Ayam RM2. Aneka sup. Yong tau fu. Okey okey, yong tau fu. Ya, Chocolate indulgence. RM3.10. 3.10 RM3.10 boleh campur. Oh, yang ni coklat Oreo. Ni coklat Oreo. Ada dua jenis coklat kat sini. 3.10. Okey okey. Oh, ini mi goreng ni. Mi goreng sedap ni. Mi goreng power sedap-sedap. Rojak mah bang, rojak dia lagi 3 je bang. Alamak. Jangan habis bang. Martabak, air kelapa.
Boleh campur Ya, Tiga betul. RM10. Bungkus RM10 betul. Pekat-pekat boleh campur. Yang ni apa? Yang ni, ni special. Yang Special? Ni blueberry orange. Yang dalam yang air botol tu dia tak ada ais lah. Tapi tu lebih manis sikit. So kalau siapa beli memang kena tambah ais sendiri. Ni kena balik, kena tambah ais Betul. Kalau tak memang pekat bang. Dia piau punya. Pati lah ni. Betul pati. Yang tu kena tambah ais. Ni aneka jenis je ke apa ni? Yang colour-colour ni? Ya? Betul tak aneka dia tapi banyak dah habis. Banyak dah habis. Itulah saya tengok ada dua je. Tinggal 3 freezer je. Sepatutnya ada berapa ni? Sepatutnya betul. Ada honeydew, strawberry, milk tea, green tea, coffee, fresh orange, ada kiwi, ada blue lemon. Tapi kita tak sempat lagi. Tak sempat. InsyaAllah esok sempat. Malam ni saya tak tidur. Maknanya buat kat rumah? Ya betul, buat sendiri bang. Homemade ni lah. Murah. Biasa orang jual RM9, kita jual RM5 bang. RM5 satu botol, memang pekat. Satu botol RM5. Ni kalau boleh letak satu jug boleh? Yang ni boleh dapat satu cawan besar tu yang 700 ml. Kalau campur ais semua? Ya betul. Boleh dapat satu cawan besar? Kalau abang suka manis, kalau abang suka manis sangat boleh dapat satu jug. Selalu orang campur yang cup besar tu. Ayo bang, 3 bungkus RM10. Baik. Okey bang. Selamat berniaga. Okey. Baik. Sup dewa. Kari pap sedap ni. Chicken tender. Apa? Chicken tender? Berapa ringgit tak? Ada kat sini harga dia. Okey. Chicken tender Lapar House RM10. Korean spicy RM12. Habanero honey RM12. Okey, kita patah balik sekejap. Sikit lagi ada yang row yang sebelah sini kita belum cover lagi. Sekarang dah berada di ujung ni lah, kat area Petronas, Jalan Bacang, Kota Masai. So kita cover lagi beberapa gerai yang di sebelah kiri ni. Sekarang dah pukul 6.20. Air buah. Air buah tembikar Tembikar dengan mangga. Mangga. Asli dua-dua. Baik. Bang. Baik bang. Pasta mix. Cedok. Ini main cheese, bolognese, carbonara, glio-glio. Ini meatball. Meatball je 10 bang. Yang lain semua 8 bang. Yang lain semua 8 Meatball dia 10. Meatball ada 6 ketul Betul bang. 6 ketul dengan 2 ketul. Sedap. Okey, selamat berniaga. Pandai majelis. Boleh campur. Nasi lemak ayam berempah. Air mangga. Bang, ada kambing. Biryani kambing Ini kambing, ini daging ayam. Okey. Okey tak? Boleh. Ikan bakar. Silakan bang. Ikan bakar Ikan bakar. Itu apa? Pari Ni pari. Ada berapa jenis? Dia ada 2. Pari dengan? Pari je, sama je. Dengan tipe. Itu apa? Ni caru. Caru ya. Oh, ada 2 jenis lah. Pari dengan caru. Dengan ikan siakap. Oh, siakap pun ada. Okey. Alright, okey kak. Okey, gang. So
sudah menghampiri waktu buka. Belum lagi pun sebenarnya, baru 6.20. Tapi okey, kita dah go one round. Oh, dia letak ni. Kalau dia tak letak ni, jawabnya memang parking kat sini ni. Jom, okey geng. Sekian saja vlog kita hari ni. Jalan-jalan di Bazar Ramadan. Walking tour Bazar Ramadan, Taman Kota Masai, Jalan Bacang. So kalau ada suggestion kat mana kita boleh kerja, sama-sama promosikan, komen di ruangan komen geng. Kalau ada geng-geng yang berniaga boleh promote bisnes, komen kat ruangan komen. Pokok tadi kita dah lalu depan tapi mungkin tak sempat nak bertanya khabar kan. Boleh lah komen cakap niaga apa kan. Pokok orang boleh alert, aware lah dengan kehadiran anda di Bazar Ramadan ini. Okey geng, orang semakin ramai. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi di next vlog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.